ahli Kristian bernama Favre Pierre-Etienne Lazare menerusi bukunya berjudul An Account of the Wild Tribes. Antaranya mencatatkan A Journey in Johor menceritakan tentang Sungai Benut dan beberapa pertempatan orang asli Jakun dan kampung Melayu semasa dia melalui kawasan tersebut. 179 tahun yang lalu, iaitu tepatnya pada awal pagi 5 September 1846, dia meninggalkan Singapura dan terus menyelusuri Sungai Johor hingga sampai ke hulu Sungai Johor. Pada 9 September, dia sampai di Sungai Sayong dan Sungai Negara. Dan di tempat ini, dia menemui beberapa pertempatan orang asli Jakun. Pada 14 September, Favre mula meninggalkan hulu Sungai Sayong menuju hulu Sungai Benut. Dengan bantuan beberapa orang Jakun sebagai penunjuk arah, dia meneruskan perjalanan ke hulu Sungai Benut, menempuh hutan tebal dan mengharungi paya yang luas. Pada 16 September, kira-kira pukul 2 petang, dia sampai di sebuah tempat bernama Kampung Banut yang pernah dihuni oleh orang Jakun tetapi telah ditinggalkan. Pada waktu matahari terbenam, dia sampai di sebuah lagi kampung orang Jakun dan penduduknya berjumlah 8 orang. Diketuai oleh seorang batin yang dipanggil penghulu. Favre dan pembantunya dilayan dengan baik oleh penduduk di situ dan mereka bermalam di kampung tersebut. Pada 18 September, Favre meninggalkan Jakun Banut. 2 hari setengah dihabiskan menyusuri hulu Sungai Benut. Pada hari ketiga, dia sampai di sebuah kampung Melayu. Semasa dia sampai, ketuanya berada di sawah yang terletak di Sungai Pinggan. Gelaran ketua di kampung Melayu Benut ini ialah penghulu kisah. Diceritakan juga selama seminggu berada di kampung ini, yang kemungkinan kini ia dikenali sebagai Kampung Lama Benut. Favre juga menceritakan dia tidak dilayan dengan baik oleh penghulu dan penduduk kampung, walaupun dia menunjukkan surat kebenaran dari Temenggung Johor. Setelah melalui rundingan yang sukar, akhirnya penghulu bersetuju dan membenarkan 4 orang penduduk serta sebuah sampan untuk membawa Favre dan orang-orangnya meneruskan perjalanan, dan pada 30 September mereka sampai di Melaka. Sepanjang menyelusuri Sungai Benut, Favre sempat mencatatkan keadaan sungai ini di bahagian hulu hingga ke hilir. Hulu Sungai Benut sebenarnya berada di kawasan perbukitan di Bukit Benut Keluar. Menurut Favre, bahagian hulu Sungai Benut berliku-liku, sempit, cetek dan airnya tidak melepasi paras peha tetapi alirannya agak deras. Pernyataan Favre mengenai hulu Sungai Benut ada kebenarannya dan masih dapat kita lihat sehingga sekarang. Menurut Favre lagi, bahagian pertengahan Sungai Benut di kawasan yang agak rata ianya agak dalam dan terdapat beberapa pertempatan orang Jakun. Dari kampung Jakun ke laut, kedalamannya mencapai lebih 3 depa. Kedua-dua belah tebingnya juga agak rendah jika dibandingkan di bahagian hulu sungai. Di kiri dan kanan Sungai Benut banyak ditumbuhi oleh pokok-pokok yang besar dan dahan pokok tersebut menghalang dan menutupi laluan. Favre juga menceritakan, pada jarak kira-kira 5 batu dari muara Sungai Benut kelihatan jernih airnya. Tebingnya yang agak tinggi dipenuhi dengan pohon-pohon yang subur menghijau. Sebahagian besar kawasan bersebelahan tebing sungai terdapat bekas ditanam yang diusahakan pada masa lalu. Diceritakan juga, di Sungai Benut pada masa itu menjadi habitat buaya yang agak besar saiznya. Di sungai ini juga dikatakan terdapat banyak ikan dan pembantu Favre ketika mengeksplorasi sungai ini telah dapat menangkap beberapa ekor ikan yang besar dan seekor labi-labi yang beratnya dianggarkan 60 paun.
Menurut catatan Favre, kira-kira 3 batu dari muara Sungai Benut di sebelah kiri menuju ke laut, terdapat sebuah kampung kecil bernama Banut, terdiri daripada kira-kira 12 atau 15 rumah berselerak. Terdapat juga sebuah masjid tetapi dalam keadaan usang. Kira-kira 1 batu dari laut, juga di sebelah kiri Sungai Benut, merupakan kuala Sungai Pinggan. Sebenarnya, pertemuan antara Sungai Benut dengan Sungai Pinggan yang membentuk sebuah tanjung dan dipercayai letak asalnya Pekan Benut. Sehingga kan kini orang tempatan biasanya memanggil Pekan Benut dengan panggilan tanjung. Seterusnya, Favre menyatakan lebih kurang 2 batu dari tempat ini terdapat sebuah kampung kecil dipanggil Pinggan. Kampung Pinggan terdiri daripada 8 atau 9 buah rumah sahaja. Kampung ini hanya didiami sewaktu musim mengerjakan sawah pagi. Setelah selesai musim menuai, mereka kembali semula ke kampung asal. Apa yang agak menarik sewaktu Favre menyelusuri Sungai Benut lebih kurang 180 tahun yang lalu, sudah ada pertempatan yang didiami oleh orang asli dan orang Melayu. Diceritakan juga, orang Melayu mendiami bahagian hilir manakala orang Jakun mendiami di bahagian hulu sungai ini. Terdapat kesan pertempatan orang Jakun yang telah ditinggalkan. Sebenarnya, telah menjadi amalan dan budaya mereka di mana berpindah randa dilakukan atas sebab-sebab tertentu. Dikatakan juga, jarak pertempatan antara pertempatan Melayu dan Jakun jaraknya agak jauh. Dan menurut Favre pada masa itu, bilangan mereka tidaklah ramai, di mana orang Jakun seramai kira-kira 80 orang, manakala Melayu lebih kurang 40 hingga 50 orang.